Siapa tengok benda haram depan mata, wajib kena marah atau ubah atau halang. Kalau ada kuasa, itu ayah dengan anak. Ni anak dengan mak tak ada kuasa. Fa illam yastati', maka jika tidak ada kuasa seperti anak dengan mak, fa bilisa ni, maka larang dengan mulut saja, tidak guna tenaga. Faham lagi? Jadi anak wajib tegur. Okey? Jadi mak mengumpat, anak kena kata tak boleh mengumpat mak, haram. Bila kata gitu, mak dia kata mu anak derhaka ni, maka hukumnya tidak derhaka. Mak tu derhaka kepada Allah. Faham? Cuma ingat, walaupun mak kita salah, ayah kita salah, bila anak nak menegur, kena raikan adab menegur orang yang lebih tua. Wala tanharhuma, tak boleh tinggi suara. Okey?